Bismillahirrahmanirrahim. Berita terkini JKR hari ini hari Rabu 19 November 2025 bersamaan dengan hari ini 28 Jamadil Awal 1447 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada 62 mata memandang. Seperti biasa live JKR bersiaran langsung di live Presiden JKR kita iaitu Abah Ji yang mana dilaksanakan oleh Director JKR International iaitu Tuan Dafi, dan kepada yang baru hadir untuk naik mengaji perlu komen iaitu #ikutngaji. Alhamdulillah hari ini pengajian Al-Quran kita masih lagi dengan surah Al-A'raf iaitu ayat 14 hinggalah 19 yang mana dipantau dan dibetulkan bacaannya oleh Ustaz MYU Legend iaitu Menteri Agama JKR dan juga Ustazah Jid. Alhamdulillah, dan pada pagi ini bacaan dibacakan oleh Muslihuddin ayat 14 dan 15, Ainun ayat 16, Rigusti iaitu Suami Aramun ayat 17, Ramalia Harahap ayat 18 dan Nur Hayati ayat 19. Alhamdulillah. Ulasan daripada Ustazah Jid, teori dan terus praktikkan sebutan ta'wuf dan basmalah pada huruf-huruf to tebal tapi lembut, zal tipis, alif, hamzah dan ain, to, sin dan sod makrash huruf berikan perhatian pada qalqalah sugro, huruf zal dibaca tipis. Dan daripada Ustaz MYU, teori dan praktikkan pada huruf-huruf shin di tengah lidah qa di bahagian kerongkong ada getaran dengan bunyi qa. Dan setiap bacaan dan pembetulan buat catatan untuk diulang kaji setiap huruf, makraj dan hukum tajwid. Ilmu pengetahuan tentang hukum tajwid itu sama sahaja walau di mana sahaja kita belajar dengan para guru. Umur dan faktor kekurangan diri bukan penghalang untuk membaca Al-Quran dan teruslah belajar. Yakin dalam ilmuwan. Rasulullah SAW diberi wahyu terus oleh Allah melalui malaikat, dan Rasulullah SAW mengingati dan menyampaikan kepada para sahabat. Ada para sahabat menghafal dan membuat catatan dalam bentuk kulit kayu agar tidak bercampur dengan wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Cara baca, lajah sebutan ayat Al-Quran bahasa Arab adalah mengikut bacaan daripada Rasulullah SAW. Jika kita melalui guru-guru juga menyampaikan melalui kitab-kitab yang telah dibukukan Imam Syafi'i, kesabaran dalam menuntut ilmu. Sabar tidak dapat dengan ilmu yang dipelajari tetapi sabar dari apa yang dipraktikkan seharian. Surah Al-A'raf ayat 14, Iblis berkata, berilah tempoh kepadaku untuk menggoda manusia hingga hari mereka dibangkitkan hari akhirat. Ayat 15, Allah berfirman, sesungguhnya engkau daripada golongan yang diberi tempoh ke suatu masa yang tertentu. Ayat 16, Iblis berkata, oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan aku tersesat, maka sesungguhnya aku akan bersungguh-sungguh menghalang mereka daripada jalanmu yang lurus. Ayat 17, kemudian aku datangi mereka dari hadapan mereka serta dari belakang mereka dan dari kanan mereka serta dari kiri mereka sehingga engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Ayat ke-18, Allah berfirman, keluarlah engkau dari syurga sebagai makhluk yang terhina serta terusir. Sesungguhnya sesiapa antara mereka menurutmu bahawasanya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan golongan kamu yang derhaka semuanya. Ayat ke-19, dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga serta makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja yang kamu berdua sukai, dan janganlah kamu hampiri pokok ini. Jika kamu menghampirinya, maka kamu akan tergolong daripada orang yang zalim. Dan ayat 19 ini kesimpulan daripada Ustaz MYU di dalam Al-Quran. Allah berfirman, hanya disebut jangan menghampiri pokok ini. Iblis bersumpah dengan nama Allah, wallahi Nabi Adam AS dan isterinya menghampiri pokok larangan dan memakan buah khuldi. Nama pokok dan buah diberi nama oleh Iblis lanatullah. Kesalahan Nabi Adam AS hanyalah tiada pengalaman dalam kehidupan ketika itu. Dan pesanan Ustaz MYU, setelah Allah ketemukan kita dengan seseorang, carilah sahabat dunia dan akhirat. Melepaskan sahabat dunia sangat susah dan melepaskan sahabat akhirat itu mudah. Dekatilah orang yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat di dunia, dia sayang kita, bercakap baik di depan kita tetapi bercakap buruk di belakang kita. Maka keikhlasan itu penting untuk segala amalan dalam kebaikan di dunia hinggalah di akhirat.
Alhamdulillah itu dari kita punya tazkirah yang diberikan oleh Ustaz kita pada pagi ini di live pengajian kita, dan doa penutup dibacakan oleh Ustaz M. Wahyu Legend. Dengan itu saya terus bacakan senarai nama-nama infak umrah dan beras pada hari ini Rabu 19 November 2025 untuk tim hijau ataupun tim Malaysia. Kita ada Saidina Aisyah, Kak Ayam Masuridi, Kak Yati Ninja, Fira, Kak Nani, Kak Jamaliah, Kak Harijah, Bonda Kamal, Kak Fazila, Abang Ayi, Cik Bunga, Kak Nah, Jun, Australia, Firdaus Fi, Ju Mustafa, Bronesh, Kak Mariam, Umi Kalsum, Nur Azian, Kak Farida Aziz, Idu Sabahan, Ibu Arsyah, Kak Syida Omer, Rosmah, Mizi, Nurul Alif, CPJ Ati, Bunda Aidah, Jagindas, Ina dan juga Ustaz Zudi. Total infak untuk tim tim hijau ataupun tim Malaysia sebanyak RM48 dan top infaknya adalah Kak Nani sebanyak RM10. Alhamdulillah. Nama-nama untuk tim merah ataupun tim Indonesia, kita ada Siti Sharifah, Ica Sri Mulyani, Unidini, Muslihuddin Lia, Siti Aminah, Alma, Kantim Paul, Mariam, Nur Absinar, Kak Abdul Ainun, Zulfa, Ustaz Mosh, Maulana Ramaliah, Nur Hayati, Ustaz Ajid, Ustaz MYU, Sabri dan juga Maya. Total infak untuk tim merah ataupun tim Indonesia sebanyak RM73,000. Top infaknya adalah Ustaz Mosh Maulana, Ustaz Ajid dan Ustaz MYU masing-masing menginfakkan RM5,000. Alhamdulillah. Dan saya terus bacakan kiraan infak setiap hari, infak umrah dan beras JKR pada hari yang terkini iaitu semalam Selasa 18 November 2025 untuk tim hijau ataupun tim Malaysia sebanyak RM50, tim merah ataupun tim Indonesia sebanyak RM21.41 dan tim putih ataupun tim Singapura RM127.93 menjadikan keseluruhannya pada hari semalam sebanyak RM199.34 dan menjadikan jumlah yang terkini terkumpul sehinggalah semalam sebanyak RM14,216.95. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan pada semua yang berinfak dan semoga semuanya terus istiqamah dalam melakukan infak dan semoga dilimpahi rezeki yang luas buat kita dan menjadi amal kebaikan untuk kita bawa ke akhirat nanti, insyaAllah. Amin. Sebelum kita mengakhiri berita pada malam ini, saya serahkan kepada Kak Ayam Masuri. Berikan ruang untuk Kak Ayam Masuri membacakan sedikit kata-kata mutiara. Silakan Kak Ayam Masuri. Terima kasih Fira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata mutiara untuk hari ini: banyak belum cukup, sedikit belum tentu kurang. Jangan mengejar hidup senang, tapi kejarlah hidup tenang. Ajari hati untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam segala hal. Kerana nikmat Allah itu besar dan luas. Bersangkalah baik. Sesuatu yang dikejar pasti akan lari, tapi sesuatu yang didoakan insya-Allah akan datang sendiri. Sekian kata-kata mutiara untuk hari ini.